kenal, maka tak cinta. Dah kenal, jangan jatuh cinta. Awal bismillah, pembuka kata. Assalamualaikum, ucapan diberi. Sebelum saya mula berkata, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Intan Aira Husna binti Mahadi. Saya berumur 11 tahun. Saya murid tahun 5 Al-Razi dari SK Pusat Dumun. Saya anak tunggal dalam keluarga. Saya sangat suka membaca buku. Saya telah membaca pelbagai bahan bacaan. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Dalam video ini, saya akan ceritakan tentang sebuah cerita yang sangat saya gemari. Cerita ini bertajuk Perjalanan Luar Biasa Nabi Muhammad SAW. Pada satu malam, ketika baginda sedang tidur, Malaikat Jibril alaihissalam telah membawa baginda dengan menaiki binatang bernama buruk untuk melihat syurga dan neraka. Malaikat Jibril alaihissalam telah membawa Nabi melalui pintu-pintu syurga dan Nabi dapat melihat ramai malaikat. Kemudian, baginda dibawa oleh Malaikat Malik untuk melihat neraka. Di sini, baginda dapat melihat pelbagai siksaan di dalamnya. Selepas melihat siksaan-siksaan di dalam neraka, malaikat membawa baginda melalui ketujuh buah syurga. Di sini, baginda dapat melihat keindahan syurga. Akhirnya, baginda dibawa naik ke langit yang lebih tinggi hingga sampai ke singgasana Allah, iaitu Sidratul Muntaha, dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan baginda pada ketika itu begitu damai dan diselubungi cahaya yang bergemerlapan. Ketika itulah kewajipan bersembahyang 5 waktu sehari semalam diperintahkan oleh Allah pada umat manusia. Terdapat banyak pengajaran dalam cerita ini. Antaranya ialah kita hendaklah taat pada perintah Allah, iaitu solat 5 waktu dan membuat amal kebaikan supaya kita dapat masuk syurga Allah. Kita juga hendaklah menjauhi segala larangan Allah kerana neraka Allah itu sangat azab siksaannya. Kita sebagai umat Islam mestilah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sebelum saya akhiri cerita ini, dengarkan serangkap pantun daripada saya. Mekar sejambak bunga gubahan, jatuh sekuntum di atas peti. Membaca itu suruhan Tuhan, al-alat diturunkan menjadi bukti. Sekian cerita saya buat kali ini. Terima kasih.